Hello guys, morning. Welcome back to my channel. So hari ni hari raya Aidiladha. Aku dengan family aku, kita orang dah siap-siap dah masak pagi ni. And then kita orang dua nak pergi tengok orang sembelih lembu. So hari raya Aidiladha, so kita nak pergi tengok lah sebab tahun ni ayah aku dah masuk nama. So let's go guys. Jangan ibu naik apa? So guys, kita dah on the way dah nak pergi masjid. Harap sempat lah sebab ayah aku cakap tadi nama ayah aku nama yang sama. So aku dalam kereta dengan mana? Dengan adik aku. Adik aku dah hari ni. So kejap lagi kita nak tunjuk outfit OOTD hari ni. Okay, kita tunggu dulu. Kejap lagi kita pergi. Aku tunjukkan nak kat masjid macam mana situation dia, alright? Parkir dekat masjid. So dalam masjid dah sampai. Kita on the way dah sampai masjid. On the way sampai masjid. So, dah sampai pun. So harap tak ramai sangat orang. Nanti aku tunjuk kat korang macam mana fashion dia. Khabar korang. So dah sampai masjid with my sister dengan adik aku. Dengan adik laki aku. Kau tengok dia pakai macam tu je. So ni aku akan guna handphone saja. So sekejap lagi aku tunjuk kat korang macam mana situation sembelih lembu tu. Okay. So dah sampai dah tempat. Bismillahirrahmanirrahim. So orang tu cakap lembu tu macam ganas. So dah sampai dah. Bismillah. Katam. Aisyah. Elok-elok Aisyah. Aku risau sebab lembu tu dah macam terlalu ganas. Bismillahirrahmanirrahim. Jom Zik. Sini Zik. Katam pergi sini Katam. Ya sampai sini. So ni lah program kita orang. Orang tak ramai pun. Sampai 4 ekor je aku rasa. Mana? So dah lembu seekor kan? Ya, satu je baru. Kalau korang mau dengar. Kalau korang mau dengar itulah suara bila kematian. Tapi itu lembu. Tak apa, jangan risau lembu kau akan ke syurga. Kita orang je tak tahu ke mana. Baguslah korban yang gemuk. Sebab. So, je tengok ayah aku kat mana. So, situ ayah aku. Mana ayah? Tu. Ha? Pisau tu basuh dulu. Pisau basuh. Tu pisau. Oh, terlipat tu. So, satu dah tumbang. Alhamdulillah. Next. Korang tengok tu lembu tu. Tak relax weh. Apa tak jangan risau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Mana dua? Oh, ni ada dah ni. Ni. Berapa ekor lembu eh? 3. Yes, kata 4. Ada 4 ekor lah. Oh, 4 lah. Kan seekor tu dah tumbang. Seekor kan dah tumbang. So ada seekor lagi kat situ. Yang tu dah tumbang dah. Ayah punya. Lepas dah ayah punya. Tu ayah aku. Alhamdulillah lah settle dah. Tu ada seekor lagi. Habis dah adik punya. Ha? Weh, adik. Habis dah adik. Jauh ke sini tak? Lagi guys. Kita nak tengok lembu lagi tak? Ya. Tu ada adik tu. Tepi lah. Aku nak tengok. Tepi adik. Ada lagi. Kau bergantung kau tu sikit. Tinggi. Adik lah tinggi. Oh, lembu guys. Tepi lah bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Tak apalah, sabarlah. Dia akan ke syurga. Ha? Dia akan ke syurga guys. Kita tak tahu bila. Kita tak tahu macam mana. Ya, sedangkan gue. Sabar adik. Adik bukan umur 9 tahun dah. Adik bukan. Tolong bukan. Anak ajar, panggil ajar. Cepatlah, ayah boleh lepas dah. Mana Aiman? Tadi nampak Aiman. Aiman mana tu? Bukan Aiman, Airil tu. Adik Iman. Oh, mula. Papi dia.
Oh tu. Tapi tu. Lah kau cakap lah tadi kau ni. Adakah? Betul lah. Busuknya dik. Dia bodoh ni tak betul. Ya ke? Dia tu lah perempuan dia tu. Oh lupa. Astagfirullahaladzim guys. Sorry guys. Aku tak biasa bau lembu. Ni ada kaki kan? Nampak lah. Ha? Siapa? Oh, kau ni diam lah. Biarlah Tam. Tak baiklah Tam. Biarlah kau ni. Relax. Cakap macam mana? So guys, nak korbankan dah. Ada 4 ekor kat kampung aku, tak banyak. But it's okay, alhamdulillah. Terlepas tu. Tahun lepas tu kan, adik aku cakap memang aku berlari tak habis lah. Kau tengok aku lagi macam mana. So ayah aku pun dah siap dah. Kan ayah aku. Mana? Okay guys, so kita tengok lembu tu. Dia tu dah siap dah. Tunggu nak lepas je lah. Alhamdulillah. Wah. Cabut boleh kan? Ada tepi. Takut dia. Lalu dia dia tu. Oh, dia mati dah. Diam. Lalu tu tarik. Oh, besar meh. Gila. Haiwan tu. Jangan dekat sangat ya Allah. So ayahku bertugas JK. So ni raya haji kita orang terakhir kat Jingka ni. Mungkin kita orang bulan depan akan pindah kat Bukit Gang. Campus. Aduh. Ha? So ni lembu kedua guys. Ada kurang macam dengan motor kita. Seribu tak? Ada tak? Sabarlah. So jom kita tengok ibu kita jemput. Ayahlah, kan tak jumpa. Ambil ibu ya kan? Ambil ibu bagi sini. Ya. Ibu kita. Cepatlah. Tak sabar ni guys. Weh, dia masuk dalam. Okay, so waktu nak jatuhkan lembu. Okay, lembu dah jatuh. Lembu dah jatuh guys. So adik aku lagi seorang dah sampai. Kau makan lagi dulu? Ha? Makan lagi? Belum. Ya, apa bro? Ya, gila balik rumah motor. Tu ibu kau. So ibu dah sampai. Lambat. Sembilan ni blok. Jangan. Ibu ni lembu dek. Ya. Lembu dek. Besar.
selesai dalam budaya. So dah bersedia dah. Kena pegang gitu ke weh? Aku Yelah nak tumpang ke dia tapi dia tumpang balik. Fi jom tengok ayah aku beraksi. Ayah aku join. Ayah aku beraksi join. Oh masa. Mana? Dah berapa ekor? Bawa satu. Yang masa dua. Ya. Kenapa? Ibu gana? Ibu nak jumpa geng dia. Ada rumah baru. Okay, so korang inilah tempat kalau korban kat jengka aku ni akan letak kat atas ni gini lah. Dik, pergi depan sikit Dik, boleh? Yang kopi ni pula macam nak tak lembut. Teman aku je. Kan? Situ dia berhenti. Jangan cakap. Macam lagi. So ni lembu kedua guys. Lembu 3. Lembu keempat. Tak nampak. So that's my dad. Apa tu? Kenapa nak beri? Bunyi botol tu. Dah belum? Ha? Belum. Tak nampak je. Tak pegang tinggi ni. Tak nampak tu. Tak pakai tinggi. Mana? Hey, relax. Okay, get ready. Hah? Tak buka. Tak apalah. Okey, lembu nombor 2. Oh, lembu-lembu tu. Dia depan sikit, weh. Lembu nombor 2. Allah. So, kita akan mula takbir untuk second lembu. Yang kedua dah settle. So, sesi melapar. So, ini lembu pertama guys. Kita dah mula melapar. Melapar. So, ayahku lembu pertama tadi tapi dia tak sempat. Buat apa? So, next one lembu ketiga dalam operasi. Daripada tu Naim, dia semua adik-adik dia. Naim. Buat apa?
Apa yang kau takut sangat? Apa? So, lembu ketiga. Weh, lembu keempat tak relate tu. Ini tak lembu terlepas tu. Janganlah, aku tak adanya. Aku dah makan ni. Ya? Gini ah. Hari ni dia tak akan banyak. Siapa? Tak je dah. Siapa? Hey, I know Remy. Kali kedua dah saya tengok. Tak pun. Ada Samad. Jampi ada Samad. 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 Alhamdulillah. Settle yang ketiga. Okay guys. Sebabkan aku tengok ramai hari ni tahun ni nak korban, so aku nak korban aku depan. Lembu ke pertama tadi dah dalam proses lagi melapar. Lembu kedua mesti dibiar sebab orang tak ramai. Ni lembu ketiga. So guys, lembu keempat, lembu terakhir. Dia macam tua dah besar lah. Lembu keempat macam agak ekstrim sikit. So lembu terakhir. Kenapa meh? Pokok kau. Tarik lembu lah. Lembu terakhir guys. Sebab dia nampak dah yang tiga tu. So sepatutnya tak boleh. Nanti dia marah. Pakcik ni halang pula. Lembu terakhir guys. Dia agak ganas, ekstrim sikit. But it's okay. Itu buah cabaran. Allah Akbar. Masing-masing. So, lembu pertama dah hampir selesai lah. 80% I think. Guys. Boleh makan je loh. Boleh makan loh. Okay. So, that's my mom on the way. Ramai. So, dah. Kita dah jatuhkan dia and then kita nak tarik dia ke tempat ke arah kiblat lah. Dia nampak ayah. Nampak ayah tak ayah? So, ayahku lah. Sepatutnya kena tak ada canvas kan. Bila dah rasa lapar, nanti kotor. So, TV hari ni pakai baju biasa je. Lembu yang kelima. Ada aku pula. Ni tak? Yang ni pula. Tak nak. Ada aku tengok ada aku ni weh. Pakai kain pekat je. So, korang terima kasih pada yang bagi nama. Ingat ada aku tadi. Aku ni sampai pulak. Gua amat tadi. Ni apa nak aku pusing? So, ini lembu yang pertama. Muhammad tu tak tolong angkat pun. Aku lah. Oh. Tempat ingat. Saya ni nanti perempuan tolong ke tak ya? Okey eh? Okey. Bagi-bagi je.
paru. Oh, tulang besar tu. So, itu ayah saya. My dad. This is my mom. We Ah, are. itu dah. So it was my mom. We are. We are. Gedik dong kan. Gedik dong kan. Boleh apa tengok? So, lembu pertama dah siap lapar. And then kita nak potong-potong lah. And then di lembu kedua, tunjuk ni Aisyah. Tu lembu kelima. Tu lembu kedua. Ni lembu kedua. Wah, besarnya. So, aku dengan ibu aku, Lui, nak pergi ke tempat potong dah. Okay. So, lembu terakhir, guys. Oh, masa ada nanti nama Muhammad. Empat-empat lembu lah selamat kita dah sembelihkan. Korbankan untuk tahun ni 2026. So, Jantan. yes, lembu jantan. Semua lembu jantan. Okay. All the. So, lembu pertama dah siap untuk kita bagi-bagi timbang semua. Lembu kedua, lembu ketiga dan lembu keempat. Apa kata-kata? So, kata-kata hikmah pada hari ini nak bagi tahu yang Dah habis dah empat. Ya. Yeah. Lembu nak disembelih. Kenapa tu? So guys, keempat lembu kat kampung aku dah habis dah. So sekarang sesi melapah lah. Sesi melapah dan sesi pembahagian. ambil kat mana? So that's with my mom. That's me, my mom. Tak tahu dah. Di sini dah. Di sini nanti orang marah. Kalau orang nak letak lagi. Okay, jom. Let's go. Sana je.